Hai semua, pernah tak tengok barisan huruf dan nombor dalam buku kimia dan rasa pening sikit? Hari ni kita akan pecahkan salah satu konsep paling asas dalam kimia, cara nak seimbangkan persamaan kimia. Jom kita mula. Okey, ini dia agenda kita. Kita akan mula dengan soalan paling asas, apa tu persamaan kimia? Lepas tu kita tengok kenapa ia perlu seimbang dan yang paling penting, macam mana cara nak seimbangkannya. Lepas tu kita akan buat beberapa contoh sama-sama. Jom. Baiklah, perkara pertama sekali, apa sebenarnya persamaan kimia ni? Cara paling senang nak faham, ia macam satu resepi. Betul, resepi kimia. Ia tunjukkan bahan-bahan yang kita campurkan dan apa yang terhasil lepas tu. Jadi, di sebelah kiri anak panah tu, kita panggil bahan tindak balas. Ini bahan mentah kita. Anak panah tu pula, ia macam simbol untuk bertindak balas atau berubah menjadi. Dan apa yang ada di sebelah kanan tu adalah hasil tindak balas. Inilah produk akhir kita. Okey, nampak mudah kan? Bahan masuk, hasil keluar. Tapi, ada satu masalah. Tak cukup sekadar tulis formula kimia macam tu je. Jom kita tengok contoh paling popular sekali. Proses buat air. Kita ambil gas hidrogen, campurkan dengan gas oksigen dan kita dapat air. Dalam bahasa kimia, ia ditulis macam ni. H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Tapi, cuba perhatikan betul-betul. Nampak macam ada yang tak kena tak dengan persamaan ni? Ada sesuatu yang hilang. Okey, jom kita kira. Di sebelah kiri, bahan tindak balas, kita ada 2 atom hidrogen. Di sebelah kanan, hasil pun ada 2. Okey, H nampak cun. Sekarang, oksigen. Di kiri, kita ada 2 atom oksigen. Tapi, di kanan, dalam H2O, kita cuma ada 1. Mana pergi lagi 1 atom oksigen tu? Hilang macam tu je ke? Inilah isunya. Ada satu peraturan paling penting dalam alam semesta ni, jirim tak boleh dicipta atau dimusnahkan. Maksudnya, kita tak boleh hilangkan atom sesuka hati dalam satu tindak balas kimia. Jadi, persamaan tadi tu salah. Ia perlu seimbang untuk mematuhi hukum alam ni. Jadi, macam mana kita nak betulkan? Adakah kita ubah H2O jadi H2O2? Tak boleh. Itu dah jadi bahan kimia lain. Sebaliknya, kita ubah bilangan molekul yang terlibat. Dan cara kita buat tu adalah dengan menggunakan pekali. Pekali ni cuma nombor besar yang kita letak di depan formula kimia. Anggap ia macam pendarab. Kalau kita letak nombor 2 depan H2O, ia bermaksud kita ada 2 molekul air. Jadi, kita ada 4 hidrogen dan 2 oksigen. Faham kan? Proses nak seimbangkan persamaan ni sebenarnya macam main puzzle. Ada beberapa langkah je. Mula-mula, kita senaraikan semua atom. Lepas tu, kita kira berapa banyak atom ada di setiap belah. Kemudian, kita mula tambah pekali satu persatu untuk seimbangkan. Kuncinya, setiap kali tambah pekali, kita kena kira semula semua atom. Ulang sampai semuanya seimbang. Senang je kan? Okey, teori dah cukup. Cara terbaik nak faham benda ni adalah dengan buat sendiri. Jom kita cuba beberapa contoh, okey? Contoh pertama kita, pembentukan amonia. Gas nitrogen N2 bertindak balas dengan gas hidrogen H2 untuk menghasilkan amonia NH3. Jom kita buat kiraan awal. Okey, di sebelah kiri kita ada 2 nitrogen dan 2 hidrogen. Di sebelah kanan kita ada 1 nitrogen dan 3 hidrogen. Memang tak seimbang langsung. Jom kita mulakan dengan nitrogen dulu. Nampak macam lebih senang. Okey, di kiri kita ada N2. Jadi ada 2 nitrogen. Untuk dapatkan 2 nitrogen di kanan, kita letak pekali 2 di depan NH3. Sekarang kita ada N2 di kiri dan 2 NH3 di kanan. Nitrogen dah seimbang, tapi tunggu sekejap. Dengan meletakkan 2 tu, kita juga dah darabkan bilangan hidrogen di kanan. Sekarang kita ada 2 darab 3, iaitu 6 hidrogen di kanan. Sekarang kita kena seimbangkan hidrogen pula. Kita perlukan 6 hidrogen di sebelah kiri. Memandangkan kita ada H2, kita cuma perlu letak pekali 3 di depannya. 3 darab 2 dapat 6. Jom kita semak sekali lagi persamaan penuh. Okey, jom kira. Sebelah kiri, 2 nitrogen, 6 hidrogen. Sebelah kanan, 2 nitrogen, 6 hidrogen.
Sempurna! Persamaan kita sekarang dah seimbang. Nampak tak? Macam selesaikan teka-teki. Baiklah, dah panaskan enjin kan? Jom kita cuba contoh yang sedikit mencabar. Tindak balas antara natrium Na dengan air H2O menghasilkan natrium hidroksida NaOH dan gas hidrogen H2. Okey, jom kira. Kiri, 1 Na, 2 H, 1 O. Kanan, 1 Na, 3 H, 1 dalam NaOH, 2 dalam H2 dan 1 O. Na dan O dah okey. Tapi hidrogen ni buat hal. Ada nombor ganjil di kanan, nombor genap di kiri. Macam mana ni? Ini trik dia. Bila ada nombor ganjil macam ni, selalunya kita kena gandakan sesuatu untuk jadikan semuanya nombor genap. Jadi, jom kita cuba letak 2 di depan NaOH. Bila kita buat macam tu, kita kena seimbangkan yang lain juga. Hasilnya, selepas beberapa percubaan, kita akan dapat persamaan yang seimbang macam ni. 2 Na tambah 2 H2O menghasilkan 2 NaOH tambah H2. Jom kita semak. Kiri, 2 Na, 4 H, 2 O. Kanan, 2 Na dari NaOH tambah 2 H dari H2 jadi 4 H dan 2 O. Mantap, seimbang. Okey, kita dah berjaya seimbangkan beberapa persamaan. Jadi, kenapa benda ni penting sangat? Mengimbangkan persamaan ni bukan sekadar latihan dalam buku teks. Ia adalah peraturan asas kimia. Ia membuktikan hukum keabadian jisim. Tiada apa yang hilang, semuanya hanya bertukar bentuk. Ia adalah asas untuk semua pengiraan dalam kimia, macam mana nak buat ubat, baja ataupun bahan api roket. Ia adalah teka-teki yang bila kita selesaikan, kita faham macam mana dunia ni berfungsi pada tahap molekul. Tindak balas kimia ni berlaku di sekeliling kita setiap saat. Makanan yang kita makan, udara yang kita sedut, bateri telefon kita, semua ni dikawal oleh persamaan kimia yang seimbang. Jadi, apa agaknya tindak balas kimia yang anda dah alami hari ni? Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana bersama kami.